أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم نور بكتابك بصرنا واطلق به لساننا واشرح به صدرنا واستعمل به جسدنا بحولك وقوتك فتبارك الله أحسن الخالقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat di jamaah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya, dengan izinnya, dengan inayahnya dapat sama-sama kita dipertemukan lagi pada malam ini, iaitu pada malam 30 Syakban. Dan katanya belum saat ni, tengok kerja kalender je tu malam ni 1 Ramadan. Ada ya silap mana tak tahu dah je. Tak mungkin mana tahu dah. Kalau kira tengok anak bulan malam ni, tak ada malam tu je kat sulit dah. Tengok anak bulan tak ada. Kalau ikut ke jadual dan akan diumumkan malam esok umum. Jadi kalau kata tengok ke betul tak ada, tak nampak anak bulan. Kok mana kena puasa dah. Puasa. Malam esok terawih dah. Sebabnya bulan Hijriah, tahun Hijriah. 29 30 hari tu je. Dah. Kalau kata malam ni malam 30, esok 30 Syakban. Esok 30 Syakban pada hari Rabu, hari Khamis tak jadi dah 31 Syakban. Mesti akan masuk 1 Ramadan. Dah. Jadi alhamdulillah Allah Taala masih lagi beri peluang dan nikmat kepada kita untuk kita teruskan lagi kehidupan kita di dunia ni. Tidak lain, tidak bukan dengan satu matlamat iaitu untuk mengabdikan diri kepada Dia. Alhamdulillah. Jadi apabila Allah Ta'ala beri peluang kepada kita ni, dan lagi-lagi kita ni diambang Ramadan dia panggil. Nak masuk bulan Ramadan, ambang nak masuk bulan Ramadan. Sepuan boyak sebelum ni, dan hamba yakin yang ada pada malam ni, orang kata hati berbunga-bunga. Kan apa? Berbunga-bunga nak temu dengan Ramadan. Kalau ada di kalangan kita yang rasa mari pulak dah Ramadan, mari pulak dah puasa. Kena pergi cek tu, kena pergi scan. Ada masalah. Kalau kereta mudah. Kereta scan dengan komputer box boleh tahu bulan. Ada sensor handbrake tak jadi kau apa mudah boleh tahu. Manusia kalau ada perasaan lagu tu, hati yang lagu tu, kata ada masalah dalam rohani, masalah hati. Jadi insya-Allah
Hamba yakin yang ada pada malam ni apabila hamba sebut Ramadan nampak senyum belaka. Ada tak sabar. Yang mana bulan Ramadan ni yang dikenali bulan yang mulia. Ramadan Karim, bulan amalan, bulan berganda-ganda pahala, bulan Al-Quran. Macam-macam digelar pada bulan Ramadan. Ada untuk menarik kita supaya kita cinta dan suka bila kita masuk bulan Ramadan. Jadi sama-sama kita doa semoga Allah Taala pertemukan kita. Allahumma sallimna di Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah kami di bulan Ramadan yang akan datang. Demi Allah Taala. Dan siapa yang yakin bahasanya hok ada malam ni, duduk cokoh malam ni, termasuk mengambil sendiri, duduk kecek ni, siapa yang yakin bahawasanya kalau kata Khamis ni jatuh 1 Ramadan, esok kita terawih. Siapa yang yakin dia boleh temu Ramadan hari Khamis? Dah. Belum pasti lagi kita dah. Atau kita kena banyak berdoa. Apabila nak masuk bulan Ramadan, daripada bulan Rajab lagi kita doa Allah Taala, semoga Allah Taala pertemukan kita balighna Ramadan dengan bulan puasa, bulan Ramadan. Kata malam ni 30 Syaban, esok hari Rabu tarawih, dipanggil sunat bayar sunat tarawih ataupun sunat qiyam. Ada hadis Nabi man qama siyam, man qama, siapa yang mengerjakan solat sunat qama dipanggil solat sunat qiyam ataupun dipanggil tarawih boleh berlaku. Ada yang setengah Tok Bilal di masjid ataupun surah-surah ada solatu sunnatan tarawih. Esok nak bunyi dah tu. Ada ataupun salatul qiyami asabakumullah. Salatul qiyam. Panggil solat qiyam. Boleh juga. Kalau kata di masjid tu bunyi Tok Bilal, kalau bunyi salatul tarawih ataupun salatul sunnatan tarawih. Tu dia main peranan juga. Jangan bubuh as-salat. Kena bubuh salat. Kalau bubuh alif lam tak jadi semaja. Salat tu solat. Itu peranan. Jangan bubuh alif lam. Al-bunyi Tok Bilal baca salatul qiyami azabakumullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nak bunyi dah Malaysia. Salatu sunnatan tarawih jami'atan rahimakumullah. Macam-macam disebut. Jangan bunyi pelik. Jadi Malaysia insya-Allah semoga Allah Taala pertemukan kita pada satu malam Ramadan. Malaysia kita start dah majlis sunat tarawih. Dan insya-Allah kita bacakan doa Allah Taala pertemukan kita cukup sebulan pada bulan Ramadan tahun insya-Allah. Anggaplah orang kata supaya pepatah kata anggaplah Ramadan tahun ni Ramadan terakhir bagi kita. Lalu kita kena doa insya-Allah. Semoga Allah Taala pertemukan balighna Ramadan, sampaikan kita pada bulan Ramadan, iaitu pada insya-Allah. Dan kalau ada yang tak rati lagi puasa, esok hari lagi ada, yang mana esok tu dia panggil hari Syak. Hari Syak apa hari yang berkemungkinan nampak anak bulan. Pada esok hari dikatakan haram berpuasa. Dipanggil hari Syak. Selain daripada hari Tasyrik, termasuklah 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Esok pada jatuh 30 Syaban ataupun 29 Syaban. Sehari sebelum masuk Ramadan,
diharamkan bagi kita untuk berpuasa. Dah takut-takut tengok hilal anak boleh tu nampak. Dah dia bagi hari Syak, insya-Allah.